masak apa tu? Dengan menggunakan 5 bahan je, kita dah dapat kuih yang sedap dan mudah. Jom hari ni kita buat kuih tradisional iaitu lepat pisang. So, mula kita lenyapkan pisang sampai ia hancur. Nak guna pisang emas atau berangan pun boleh. Kita perasakan dengan 1 sudu kecil garam, 1 sudu besar nisir atau gula merah, 1 sudu besar gula putih. Kacaukan sampai ia sebati. Masukkan 3/4 cawan tepung gandum. Masukkan sikit demi sikit. Lepas tu kita boleh masukkan 1 sudu besar tepung beras. Kacaukan sampai ia sebati elok macam ni dan kita akan tepikan. Ambil daun pisang yang kita dah potong dan kita lapkan atas dan bawah sampai bersih. Lepas tu kita boleh layukan atas api sampai ia berubah warna macam saya buat ni. Jangan sampai terbakar, sudah. Untuk inti, ambil kelapa parut muda, kita perasakan dengan garam. Gaulkan sampai ia sekata dan kita tepikan. Untuk bungkus, kita letakkan 2 sudu adunan lepat. Atas dia tu kita boleh isi inti kelapa parut tadi. Dan kita bungkuskan macam saya buat ni. Kalau ada cara yang mudah, boleh gunakan. Yang penting adunan lepat tu tak terkeluar time kukus nanti. Lepas tu kita boleh kukuskan selama 15 ke 20 minit sampai ia masak. Bila dah masak, kita boleh tutup api dan sejukkan. Siap dah kuih tradisi orang Melayu kita iaitu lepat pisang. Rasa yang manis daripada pisang dan iseng, asin daripada lemak daripada kelapa parut, lepas tu aroma daripada daun pisang, memang buat rasa terliur dan sedap. Yang penting sebati je rasa dia. Inilah kuih favourite saya time dulu. Kalau makan mesti tak cukup satu. Untuk lebih lagi banyak resepi boleh follow, like dan komen. Jom makan.